Assalamualaikum, apa khabar semua? Ya, berjumpa lagi dengan saya Fendi Muhammad dalam kita punya jalan-jalan pasar. Tapi ni nama dia KL Night Street Sri Rampai. Yang best dia boleh makan. Tengok tu meja tu. Beratus meja orang tahu dah kat sini. Dan masuk-masuk kita dah berjumpa dengan seorang yang famous lah. Alam's Kitchen. Dia jual cakar ayam. Mari. Ada beberapa menu yang dijual hari ni? 4 menu. So only one in Malaysia. You tak akan jumpa nombor 2. So, okay, first come. Bak kut teh wasi Muslim. Ya. Yeah. Pernah tak makan bak kut teh yang wasi halal? Belum lagi. So only one in Malaysia mu kut teh pakai daging lembu. Come. Pakai daging lembu. Ini daging. Lembu 4 jam. Tengok saya main dapur ada tak pisau? 4 jam ah. Saya main dapur ada tak nampak pisau? Tak ada. Tak ada. Tengok, come on. Ladies and gentlemen, show time. Oh yo, cukup tebal tak? Alamak. Cukup tebal tak? Tebal. Allah. Mari, testing. Wait, saya baru nak beli. Dia bagi come. makan tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada mic. Nanti saya banyak. Secara jujur. Ya, secara jujur. Lembut This is life. Okay? So come. So mu kutih ini start daripada sup. Nampak? Ini dia sup mu kutih. Oh. Okay. Oh, yang ni daging yang tu ayam. So ini sup dia, nampak herbal pack. Wanginya. Herbal pack 1. Ni herbal ni buat sendiri apa semua ni? Herbal sendiri punya. Sendiri adjust. Oh. So actually Chinese punya bak kutih cuma tak cara masak a bit different dengan herbal a bit different. Yang penting daging dia pakai lembu pendek non halal. Saya pakai lembu tinggi halalnya because I'm Muslim. Okay? So menu yang ketiga ini. Yang tu lah awak. Ini selalu habisnya. Ini bubur daging. Bubur daging. Normally pakai bubur daging pakai air, tapi saya pakai air sup tulang 12 jam. Dengan penuh-penuh cari daging. Setiap suapan mesti ada cari daging. Ini bubur hari-hari habisnya. So lepas tu telur herba. Wow. Lepas tu kam. Ini legend dia. Ni yang legend ni. Okay, so ini kaki ayam. Ini semua platform sudah naik. Okay, tengok baik-baik cincai satu batang, nampak jari dia. Ni buat pojang rebus ni. Pegang. Okay, so ini tak baik gigit. Saya minta you tolong, you masuk mulut. Sedut je. Vacuum. Sedut je. Sedut keluar. Tunjuk tulang. Dah. What you say? Okay. So ini kaki ayam rebus. Yang goreng dia angkat daripada rebus. Angkat lepas tu goreng. Salut tepung. Dengar baik-baik ayat dia salut tepung. Bukan kuting. Kuting itu bermakna salut tepung, rendam air, lepas tu kuting. Betul. Itu jual tepung. Betul. Saya tak jual tepung, saya jual collagen. That's why saya salut tepung, saya tak main kuting. Okay. So selepas kuting, nampak tak? Selepas salut tepung, jadi macam ini. Okay. Minyak setiap hari tukar ya. Sudah goreng banyak tray, masih bersih lagi. So goreng dalam 1 minit saja. Lepas 1 minit, tak apa. Tapi tak apa tuan. Saya nak tanya, ini semua tak ada shortcut Ini semua tak ada shortcut. No shortcut, semua slow cook. Semua slow cook. Okay. So boleh sebut nama atau you edit. Start daripada tahun 2004, tak kira apa platform semua sudah naik. Include FMT. Abang bagi dia goreng ayam sikit, kita payung sikit lah. Okay. Kaki ayam goreng. 1 minit saja. Ini banyak, kenalah 2-3 minit. Normally kalau sikit 1 minit sudah. Okay. Bagi dia ada kah? Satu hari berapa banyak ni? Satu hari berapa kilo jual ni? Okay. Tadi main kaki ayam, yang angkat satu batang. Ini satu you hari. toin balik. Ini satu hari You sekarang tak boleh toin. Ini daripada toin. Sekarang gigit, mari shoot dia. Shoot, first shoot. Ini Kena first shoot. Tengok dia membuka, tengok reaction dia. Sebab saya sudah biasa. Unbelievable. Satu Malaysia, tak ada orang boleh buat kaki ayam goreng macam ini. Yang paling penting semua lihat nah. Tak ada shortcut tau. Lagi satu, saya sudah sampai Brunei. Saya membubur daging pergi Brunei dalam 4 hari make event. 2,300 masuk sana fest 2,300 mangkuk sudah jual. Nampak? Pejak tu. Nampak? Sudah siap ya sekarang. Cuma saya nak coloring dia lagi brownie sikit, lagi cantik sikit. Sebab sudah siap ya. So normally masalah double cook sudah kira high end. Saya make triple cook. Single cook tu standard, masakan tepi jalan. Saya bukan nak kutuk apa, itu semua better bagi saya. Double cook itu memang masalah, memang saya triple cook. Saya make kaki ayam celuh. Lepas celuh basuh. Lepas basuh rebus. Lepas rebus salut tepung goreng. Berapa kali kerja? Nampak? Tu bukan ayam gunting Ni ayam celup tepung
Okey, baik. Terima kasih. Okay, thank you. Nanti kita parking kat sini. Kita datang makan Okay. Okey, baik. Kita jalan lagi. Jom. Daripada mana platform? Foodie Fendi Channel. Foodie Fendi je dah. Ah. Cari dekat YouTube, TikTok semua dah. Dari TikTok dah. Foodie apa? Foodie Fendi. Foodie Fendi. Ha. Okey, jom. Kita jalan lagi, kita tengok brother kita tengah makan ni. Ayo. Assalamualaikum. Nama siapa tuan? Why? Makan kaki ayam Makan kaki ayam, ya. Apa rasa dia? Apa rasa dia? Sedap, memang lembut lah Ha, rasa ha, ha. dia. Baik-baik, terima kasih. Okay. Saya ni first time datang, saya datang dari Kelantan semata-mata nak try Chef Alam punya makanan. Ni depan makan tu balik ke apa ni? Tak, stay dulu. Oi, baik. Okey. Baguslah ni bau. Betul jalan-jalan cari makan dari Kelantan boh. Kelantan kat mana kita? Kat Tumpat. Tumpak PC, Kala Cepor. Kali Jepun. Baik, steady. Itu dia. Tadi dah okey ni, hujan tak apa kita. Boleh rasa sikit-sikit pun jadilah. Ada juga orang jual sate. Luas tempat ni. Luas. Luas. Ada jual sate juga. Ui, banyak sate dia tu. Oh, bungkus dah. Kenapa tak habis makan ke apa? Hujan. Hujan. Oh. Baik. Kita jalan lagi, kita tengok apa yang menarik ada lagi kat sini. Oh, brother tu dari Kelantan boh. Dia datang semata-mata nak makan muh putih tu ya. Maknanya Alam Kitchens tu memang padu lah cerita dia. Tu dia tu. Ni orang kita, Fendi kat ni. Baju dia Fendi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa tuan? Nama Tok Lee. Tok Lee, dia ni memang famous tuan ni. Tabuk. Tu dia. Biusuk kat mana ni? Ni di KL, Night Street, Kuala Lumpur, So- Setapak. Jual Kedah kat mana? Kedah dia Alok Star. Alok start wai tak galuk lah orang kita. Oh, tak kalau ni. Tu dia tu. Tengok ada bubur cabai tu. Ni. Merah. Oh no. Original memang mai. Dia kena bubur cabai, dia tak boleh sampai kita. Kata nak kahwin ni. Aha. Latannya cabai kicap. Tu ni cap. Ha? Gatai memang. Ha? Gatai memang. Ni gelia baru dah kahwin. Ni. Tara perempuan memang. Ni payuk dia fak. Aduh. Ni payuk dia fak orang tu. Ni Ni. Ni sekok lembu jatuh dalam tu. Tu sekok lembu tu. Sengai kau. Semua ada ni. Ni favorite editor kita ni. Wak keting. Tak habis. Sehari mesti habis ya? Habis. Mesti habis bang. So dia nampak. Ada opah kita kat. Assalamualaikum opah. Nama siapa apa? Ni dia Nama siapa? dia peminat Foodie Fendi ni. Peminat. Selalu tengok YouTube tu. Dari mana tuan? Saya daripada UK Perdana. Okey Perdana. Ada kedai. Ni sekarang. Oh. Ada mak. Sajalah singgah. Goreng-goreng panas tu ah. Ambil gambar saya boleh? Boleh takkan tak boleh. Mai tak ambil gambar. Tak bawa hadiah pula. Aduh selalu kita buat dia. Dia kata payah kau ni. Tengoklah. Orang Kulim ah. Kulim saya orang Almor. Kok tu ah. Tengok YouTube. Hari ni video hari ni kita pergi tu. Pekan Selangor tu. Ada tengok. Ada. Dia keluar hari ni. Jalan tak habis, jalan sikit lah. Jalan banyak ni dah. Lepas tu balik. Nak kena pergi balik. Mana tu? Ha? Donat lah. Donat dia tengah jual meja kayu pula ni dengan skop. Tengok sama. Baik tuan. Okey, baik. Terima kasih. Baik. Muka sihat selalu mak. Cantik mak. Itu dia. Tadi saya ada tengok macam Chinese punya makanan juga. Dia goreng-goreng macam nak terbakar kedai dia tau. Kat mana saya tak pasti. Tapi tengok pokok kita lalu kita jumpa kan. Assalamualaikum. Penjual kebab Yusuf. Oh, dia bukan Yusuf. Tajuk Yusuf kebab. Ada apa jenis kebab ni? Singgah ni. Berada di KL Night Street. KL Nasi ada berapa jenis kebab ni? Ada 3 macam je. 3 macam kebab. Shawarma dengan roti. Cuma roti hari ni dia lagi kosong. Nampak tu. Shawarma semua dah. Okey. Baik tuan. Selamat menjaga tuan. Baik ah. Macam shawarma dah ni. Kau shawarma Arab ni. Shawarma orang kita. Tu ada jual bihun sup juga. Pina Sup Utara. Bang. Bagus ya bang. Nama siapa tuan? Ya? Nama. Nama Asrul. Oi. Jual bihun sup ah? Bingung Sup Utara. Utara dari mana ni? 21 perempuan. Macam kita pernah interview brother ni semua ni. Kat mana ah? Tak ada air. Yang bukan dekat tu, dekat Seremban tu, bukan Bukan. Kat sini satu ya. Okey, betul. Selamat jaga tuan. Baik. Mulai hujan dah mula turun dah. Yang ni yang ni. Yeah. Kampiong Sarang Buaya. Assalamualaikum. Apa kabar?
Baik, Alhamdulillah. Oh, nama siapa tuan? Ha? Nama. Azwan. Oh, masuk tadi ni dah terbakar. Nak terbakar dia punya kemah. Api naik tadi. Jual apa ni? Kami jual set nasi masakan Cina. Oh. Ini Cina Malaysia, bukan Cina China. Malaysian Chinese. Ada kamyong apa semua tu lah. Ya, betul. Ah. Ada mermai orange and orange sauce. Weh, ada ah. Portugis ada. Aduh, yang ni mesti sedap memang ni. Tengok dia goreng dari tadi macam terbakar kedai mesti power memang ni. Baik tuan. Okey, Wang. Selamat jaga. Baik. Oh, power. Ni kami mai hari besok, dia bukan hari Minggu. Sebab hari Minggu itu saya punya cameraman Ricky dah. Pek! Pek! Itu dia. Assalamualaikum. Jual apa ni? Cakap lu. Kambing bakar Syekh Azim. Syekh Azim. Kambing bakar. Kita bakar kambing perak. Kami parat lepas tu bakar. Itu dia. Dia rasa. Boleh. Ui, dia macam dia punya kambing perak ni. Ni kalau nak order buat open house boleh tak ni? Boleh. Nampak saya di share. Boleh. Baik. Terima kasih. Sama. YouTube. Weh, manis. Sedap. Baik ah. Baik, terima kasih. Nak masuk itu juga? Masuk itu. Nama siapa nama? Sofia. Makan apa tu? Saya makan aiskrim je. Makan aiskrim je. Dah tak lalu makan kambing, dah makan aiskrim lah ni. Sedap tak bang? Sedap. Cucu apa? Foodie Fendi. Tu dia. Ada juga etok etok Saleh Pasir Mah boh. Oh, tu. Daripada Pasir Mat ni. Bawa balik. Ya. Bawa balik dari Pasir Mah. Ya. Oh, sana panas Panas. Panas teruk. Oh, ni Ting-ting. panas ting-ting jual ikan bakar juga ni. Ikan bakar ada. Ni resipi mana ni? Nasi Tok Ma. Resipi Tok Ma. Ada berapa jenis ikan ni? Apa dia? Ada berapa jenis ikan ni? 4 jenis. Oh, Banyak lagi. pari cencaru dia besar tu. Ni berapa ringgit ni? Secaru ni yang ni 15. Oh, murah RM15 boleh makan. Ikan seko nasi satu. RM15. RM15. Weh, boleh makan ah. Boleh sangat. Oh. Bawah hitam RM15 ke RM17. Betul. Ni 15. Oh, itu dia. Ada pari juga Ada. Ba- Kami grill ada. Kami grill pun ada. Etok salai yang ni, rare ni. Yang ni viral. Dekat Kelantan viral. Viral, pedas manis. Baik tuan. Yang selalu orang makan tom yum ada juga. Itu dia saya kita musim belah sana pula Ya, ada cempedak goreng juga macam ambil mana cempedak ni? Ambil kebun sendiri. Ya, di kebun sendiri. Ambil kebun sendiri. Madu. Cempedak madu Cempedak madu. Besar cempedak dia macam nancem, cempedak nangka dah. Baik, kita nak tengok sikit apa yang ada kat situ. Dia ada macam dimsum pun ada juga tu kat situ. Kita saja kita main ni. Sebelah sana ada pasar malam. Hari ni hari Khamis tapi kita sampai sini. Fatah KL. Kita ada makanan Palestine street food actually. Hai. Nama siapa tuan? Omar. Saya Omar. Awak nama apa? Fendi Muhammad. Fendi Muhammad. Ya. First time sini dekat KL Street. Ya, first time. Very cantik ya, beautiful. Ya, Awak tahu that KL Street is here for 10 tahun mungkin so far. 10 years. 10 years Very old, yes. Oh. All tourists, semua tourist pergi sini. Oh. Sebab ada more than 140 vendor. Wow. So many options to eat, yes. Nampak dia bagi info. Tapi More than 140. 40 betul kan? Yes. Tapi sini kita ada makanan Palestine street food nama fatta. Fatta. It's a street food item saja sebab kita ni street food. Wow. Let me show you how we make fatta or fatta is macam apa. Ni fatta. Ni Alright. that's one fatta. Yes, tadi belum. We're gonna make it together. Tu dia buat fatta. Ni sebab Palestin punya makanan kita tak pernah try lagi. Kita nak tengok. So, Boleh. Fatta got 8 layers actually. So fatta chicken, fatta lamb. Fatta meat. Betul. Aha. Ada ayam, ada daging, and ada batata hara, which is kentang goreng Palestinian style. Let me Okay. show you. Awak boleh rasa by the way, see? Batata hara. Awak tahu batata hara? Yeah, Wow. last Macam apa? time I cook that the batata hara, but jadi tak jadilah. Dia macam aku masak itu dia macam kacang sikit batata hara ya. Okay. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Batata hara. Palestinian French fries. Sedap. Sedap. Alhamdulillah. Out of 10 berapa? Out of 10. 7. 7. How can we make it 8 or 9? No. Extra pedas? Maybe I take two. Alright.
Let me show you this. Okey. Ini Kita fatah beli ayam kita. special. Ada 8 layers. Satu kita ada ayam grilled Ya, ya, ya. paste. Dua ada terong goreng. Tiga ada kentang goreng. Empat ada yogurt. This one is yogurt. Oh, yogurt. Yes, betul. It's not Ingatkan mayonis, dia letak yogurt. Yogurt. That's why fatah is healthy, not so guilty, bang. Ya. Lepas tu kita ada homemade sauce. This one, smoked paprika, sweet Cajun, ya. Dia punya fakta dia tu. Dia mengingatkan saya macam kita duduk makan dengan roti dekat masa pergi umrah dia selalu, mana dia tuan ni, kita nak tengok ni dia punya dimsum semua ni. Tu dia, yang ni kita kena ni. Mantau. Assalamualaikum. Nama siapa? Amira. Lemah lembut orangnya Amira. Jual apa ni Amira? Mantau Yang telah diinovasikan. Ya betul. Wow, ada berapa ni dalamnya dia dalam tu? Yang ni egg sandwich, Aha. yang ni Korean chicken, Aha. sambal bilis. Yang ni kita buat ada flavour yang manis macam dip and dip ataupun kuah buttermilk. Oh, macam tu Pandai dia nampak macam-macam jenis dia tu. Kena datang support Amira. Mantap dia. Pandai dia dah, macam-macam lah. Baik, kita tengok sikit. Ada kuih-kuih juga kat sini, goreng-goreng juga kat kita ni. Dan yang ni apa dia? Nasi berlauk malam. Tu dia lauk dia punya banyak. Macam-macam lauk tu. Jom kita tengok sikit so. Abang tahu. Oh, ni abang tahu paling handsome dalam Malaysia ni. Muka macam anak Q Haidar tau. Assalamualaikum. Salam. Oh, ingat dah hijau tadi Mak Saleh mana jual? Abang tahu Ya, betul Tahu jenis macam mana ni? Kita buat tahu kecil bang. Oh. Dia tahu kosong and then ada dia punya flavour. Abang boleh pilih. Lepas tu makan sambal kicap. Wow. Macam ni. Dikira macam mana ni? Kita bagi satu box RM10 bang, full cup. Macam tu. Ya, betul. Oh, bagus dah penuh tu. Kita bagi full cup. Jual tahu goreng ya. Betul bang. Oh, nampak anak muda. Rajin, macam-macam dia dapat. Dia jual tahu je. Yang penting handsome yang tu lah, kan. Omelet bang Weh, yang ni kita kena try Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa tuan? Syahir. Syahir Yang ni selalu kat Penang kita jumpa. Betul. Kan? Oyster, omelet dengan omelet udang. Kita try yang oyster satu. Boleh. Boleh Mari kita tengok dia buat macam mana. Oh, yang ni. Ni beras tepung beras. Campur Oh, yang ni kena bagi ni sikit ni. Belajar mana tuan buat benda ni tuan? Apa dia? Belajar mana ni buat benda ni? Belajar tengok-tengok macam tu je. Oh ya? Biasanya makan lah, pergi Penang kan. Tengok orang kan buat. Jangan risau, yang ni halal Yang ni halal kita pernah buat dulu sekali. Kita pernah buat dulu tapi tak apa nak jadi ingat. Tapi lagi sedap pada yang orang nak jual. Walaupun tak jadi rupa dia lah. Nampak dah tak oyster, tak toge. Lepas tu letak garlic juga Ada. Sos dia. Sos dia sikit. Nampak tu. Kicap dia lah. Baik lah. Dia kena try. Sebab kita nak makan yang ringan-ringan yang ni. Okey lah ni. Oyster tu yang mahal tu. Cantik kejadiannya. Siap? Tak sampai 2 minit. Lagi cepat pada Char Kway Teow. Dah siap dah. Dia dah nak dekat malam ni. Ramai orang duk mula masuk kan. Duk beli-beli makan, lepak-lepak kat sini pun ada juga. Sambil makan kat sini. Ya, alhamdulillah. Ni dah dia kita punya kudapan di KL Night Street Sri Rampai KL. Dia kat sini macam Omar cakap tadi,
lebih daripada 140 kedai ada dekat sini. Ataupun vendor yang jual pelbagai jenis makanan lah. Dan yang saya ambil yang saya tak apa ataupun saya beli yang ada orang bagi juga yang kita tak pernah makan lagi. Macam chicken fata tadi ni, Omar punya, makanan Palestin. Dia berapa belah ringgit lah? Tak silap aku. Saya 15 kot. Macam tu, 15 ke 16 ringgit lah. Dia ada kentang, ada terung, ada ayam bawah tu. Dan dia letak sedikit yogurt. Dia mengingatkan saya sewaktu kami pergi umrah itulah. Dia lebih kurang makanan macam ni lah. Waktu pagi kami nak makan dengan roti kan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tadi dia bagi rasa tadi. Ada kentang tu saja. Yang ada ayam ni dia jadi lain sikit. Dia jadi banyak lapisan. Dan ditambahkan dengan dia punya yogurt dan juga chili flake tu. Allahuakbar. Benda apa tu? Abang kita ada tengah buat live. Kan? Dia ada punya gabi usuk tu tadi tapi review dah. Okey. Dia pelbagai lapisan yang sangat menarik. Ada lembut, ada crunchy. Lepas tu ada tekstur ayam yang sangat-sangat sedap. Ayam dia kalau dia terlampau hancur sangat, dia tak rasa apa. Ni dia tak rasa lagi. Tekstur dia tu baik. Kan? Dan aroma dia naik dekat yogurt dan juga daun ketumbak tu. Nampak tekstur ayam dia? Besar-besar. Nampak? Dia tak hancur tu tengah dia hancur tu dia jadi tak rasa. Ni tak rasa, dia rasa macam daging-daging kisar lagi. Kan ayam dia lembut sangat. Dia hancur, dia hilang. Kalau daging tu dia liat ada rasa juga kan. Yang ni kalau makan dengan roti ni sedap lah. Roti apa? Roti yang buat shawarma tu. Sedap ke? Layan. Chicken fata. Kat mana ada Kak Omar. Berjaya. Okey. Dan yang menarik minat saya nak makan. Tadi saya singgah. Tapi duduk kita jalan-jalan duduk review soang-soang kan. Kita pun vendor-vendor kat sini. Saya terjumpa. Ni dia. Oyster omelette. Selalu kat Penang jalan ni. Ni kalau dia bubuh ciri jeruk sikit sedap. Cik, jandai ni bukan cakap kuih tiaw. Dia ada omelette yang dia goreng dengan sedikit tepung beras kan. Lepas tu dia letak oyster sikit. Bismillah. Kita nak rasa dia punya omelette terlebih dahulu. Sedap weh. Tidak terlampau masin. Oyster tak rasa hanyak langsung. Just nice. Ni oyster dia ni. Oyster dengan telur tu. Sedap. Boleh beli. Macam ni kita nak ni. Duduk makan cakwe tiaw, makan omelette oyster ni rasa macam mana. Memang lain benda lain. Okey. Kenang rasa dia. Baik ah. Cos sekali. Orang duk komplain. Kita duk makan ni sikanak. Tapi hari ni kita memang lain macam makanan. Tak aku sangka dekat Malaysia ni banyak makanan yang sedap-sedap. Saya duduk makan macam kuih tiaw, nasi lemak, duk makan kebab. Tapi kita main dekat KL Night Street Sri Rampai ni, makanan lain daripada lain selalu kita duk makan. Dan kita ada cakar ayam daripada Alam Kitchen. Dia rebus 12 jam. 12 jam dia rebus lama weh. Dia rebus lama. Kan? Dah lembut. Lepas tu dia ada aroma herba-herba. Ni. Cakar ayam yang paling sedap dalam Malaysia. Betul dia. Dia lembut. Crispy kat luar lembut. Lepas tu penuh dengan aroma. Jadi. Yang ni tulang ni tak payah nak bapak lah. Jadi kena jaga agak. Orang tua dah kan. Okey, saya nak jemput ramai-ramai datang ke KL
Night Street dekat Sri Rampai. Buka Selasa sampai hari Ahad. 5 petang sampai 12 malam. Macam-macam makanan yang sedap-sedap dekat sini. Saya tak jam, tengok ramai orang dah duduk. Mula masuk makan. Support orang kita. Jemput datang.